Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Firdaus bin Cik Yaakob. Saya Muhammad Haziq Iskandar bin Yusof, C24A1862. Pada kali ini saya ingin membentangkan subjek Kebudayaan dan Tamadun Melayu, CFT 1022. Okey, bahagian yang saya ingin membentangkan ialah bahagian penyataan masalah 3.0. Penyataan masalah ini ialah penerangan yang jelas dan spesifik tentang isu atau persoalan utama yang mendorong sesuatu kajian atau penyelidikan. Dalam konteks penyelidikan, penyataan masalah menjelaskan apa masalahnya, mengapa masalah tersebut penting untuk diselidik dan bagaimana kajian akan membantu memberikan jawapan atau penyelesaian. Kajian ini dilaksanakan untuk menerokai bagaimana agama Islam itu dikembangkan mengikut dua tahap yang berbeza-beza, iaitu tahap kedatangan atau ketibaan Islam dan tahap perkembangan Islam. Pada awalnya, apabila berlakunya perkembangan agama Islam, kita sebagai masyarakat Melayu yang beragama Islam perlulah mempercayai Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai sumber dalam agama Islam. Menurut tokoh Muhammad Kahiri tahun 2009, dalam konteks kedatangan, Islam menunjukkan perbezaan pendapat iaitu mengenai tarikh dan punca kedatangannya dan kawasan terawal yang menerima agama Islam. Terdapat beberapa penyataan masalah yang menjadi elemen berkaitan kajian ini, iaitu teori yang pertama ialah persoalan yang pertama ialah tahap penerimaan masyarakat tempatan terhadap Islam, iaitu persoalan ini menerangkan proses penerimaan agama Islam berbeza-beza di setiap wilayah di alam Melayu. Ada masyarakat yang menerima Islam secara menyeluruh, manakala ada yang menggabungkannya dengan amalan tradisional Hindu-Buddha atau animisme, sehingga menimbulkan persoalan tentang sejauh mana Islam diterima sepenuhnya. Persoalan yang kedua ialah faktor utama yang menyumbang kepada penyebaran agama Islam. Faktor seperti peranan pedagang, ulama, kerajaan dan perkahwinan sering dikaitkan dengan penyebaran Islam. Namun, persoalannya ialah sejauh mana setiap faktor ini memainkan peranan dalam mempercepatkan proses Islamisasi. Dr. Firdaus, proses Islamisasi. Okey, persoalan yang terakhir ialah persoalan kekeliruan tentang asal-usul dan saluran penyebaran Islam. Kekurangan dokumen sejarah yang jelas mengenai waktu sebenar dan terdapat perdebatan dalam kalangan sejarawan mengenai sumber dan saluran utama penyebaran Islam ke alam Melayu, menimbulkan perbezaan pandangan dalam kalangan sejarawan. Misalnya, ada yang berpendapat Islam itu diperkenalkan oleh pedagang Arab, manakala yang lain menyatakan bahawa pedagang India, Parsi atau Cina yang memainkan peranan utama. Okey, penyataan masalah yang baik membantu memberi tumpuan kepada kajian, memastikan penyelidikan terarah dan relevan. Okey, pada bahagian metodologi kajian, merujuk kepada pendekatan dan kaedah yang digunakan dalam penyelidikan untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data. Metodologi ini merangkumi perancangan dan strategi yang dirangka untuk mencapai objektif kajian serta teknik yang digunakan dalam melaksanakan kajian tersebut. Kaedah yang pertama ialah kaedah kumpulan kami gunakan ialah kaedah kepustakaan. Kaedah yang digunakan
melalui kaedah ini untuk mendapatkan data yang bersumberkan daripada pelbagai buku berkaitan topik tajuk kumpulan kami yang dirujuk di Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan UMK serta buku rujukan daripada Dr. Muhammad Firdaus Cik Yaakob agar dapat memastikan wujud pelbagai bidang ilmu berdasarkan tajuk kajian. Fakta yang diambil hasil pembacaan dianalisis dan dipilih dengan teliti agar maklumat kajian tidak dipertikaikan kesahihannya. Antara jurnal yang digunakan adalah seperti yang berikut. Yang pertama, rujukan jurnal Ramilah Adam tahun 2016, Pemerintah Beraja di Alam Melayu Merentas Zaman, dicetak melalui Universiti Malaya. Seterusnya, Haji Hashim Haji Musa tahun 2004, Pemekasaan Tamadun Melayu Malaysia, diterbit melalui Universiti Malaya. Dan seterusnya Nik Mahmud tahun 2006, Sejarah Perjuangan Melayu Patani, penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Dan banyak dan jurnal-jurnal yang lain yang tidak kami sebut di sini. Kaedah yang kedua ialah kaedah teks. Kaedah analisis yang digunakan untuk memahami data yang dikumpulkan seperti analisis statistik dalam kajian kuantitatif atau analisis secara tematik yang melibatkan pembacaan melalui sekumpulan data dan mencari pola makna data dalam kajian kualitatif. Maklumat berangka dikumpul, disusun dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Okey, antara rujukan sumber daripada buku yang digunakan adalah seperti yang berikut. Yang pertama ialah daripada doktor sendiri, Dr. Muhammad Firdaus Cik Yaakob tahun 2021, nilai-nilai murni dalam naratif lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan. Satu penelitian pengkaedahan Melayu. Penerbit ialah Universiti Malaysia Kelantan, UMK. Yang kedua ialah Muhammad Firdaus Cik Yaakob tahun 2021, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Cerita-cerita Lisan Melayu, penerbit Universiti Malaysia Kelantan. Yang terakhir ialah Muhammad Firdaus Cik Yaakob tahun 2022, Seuntaian Naratif Lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan, dialek Kelantan, penerbit Universiti Malaysia Kelantan. Metodologi kajian kesimpulannya, metodologi kajian ini dia berfungsi sebagai panduan yang sistematik dan teratur, memastikan kajian tersebut dilaksanakan dengan teliti dan hasilnya adalah sah serta boleh dipercayai. Okey, sekian sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.